Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Akilah Maisarah binti Aziz. Saya bersekolah di SMK Sematan dengan kod YES1401. Pada hari ini, saya akan mengulas 5 ciri murid sejahtera berlandaskan rancangan Kementerian Malaysia tahun 2026 hingga 2035. Ciri yang pertama ialah beradab, sentiasa menghormati guru dan orang sekeliling. Kedua, berkeyakinan, yakin pada diri dan berani ke hadapan. Seterusnya, berilmu. Murid yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas akan dapat meningkatkan prestasi sekolah. Keempat, berkemahiran, mahir menyelesaikan masalah, mahir berkomunikasi dan teknologi. Dan ciri yang terakhir ialah berdaya tahan. Berdaya tahan dari segi mental dan fizikal akan membentuk peribadi yang tidak akan mudah berputus asa dan lebih tabah. Kesimpulannya, jika 5 ciri murid sejahtera ini diamalkan di sekolah, ia mampu memberikan impak yang positif terhadap warga sekolah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dan mempunyai sahsiah yang lebih baik. Sekian, terima kasih.